Aku tak tahulah kenapa aku teracun beli teropong ni. Dan bila sampai kat rumah, apa lagi kita unbox lah, okey? Dan kita tengok kemampuan dia macam mana. Tapi sebelum tu, kena buka dulu kotak. Oh, dalam kotak, dia ada bagi... Wih, mantap ah. Dia ada bagi bubble wrap lagi. Yang mana dalam bubble wrap ni, dia ada bagi bag. Okey? Dalam kotak, dia ada bag lagi. So, memang sangat safety. Dan korang boleh bawa macam ni je. Tak payah bawa dia punya kotak untuk pergi mana-mana. Bag dia ni pun ada tali tau. Yang mana korang boleh gantungkan kat korang punya bahu. Dan ini adalah teropong dia. Dia besar, babe. Kenapa entah aku beli benda ni. Tapi tak apalah, sampai kat rumah kan. So, kita layan je lah. Okey, depan ni korang kena buka menutup dia. 1, 2. Sama juga dekat bahagian belakang ni. Bahagian mata ni, korang kena buka juga macam ni. Lepas tu korang boleh adjust juga tau. Sama ada nak melengkung macam ni ataupun korang nak adjust tegak begini. Ikutlah korang punya jarak mata macam mana kan. So, korang ukur sendiri dan korang boleh adjust sendiri. Bahagian atas ni adalah untuk fokus. So, kalau tak fokus, korang boleh pusingkan aja. So, meh kita skodeng jiran apartmen kita dekat sebelah sana tu. Okey, kita masukkan. Nampak tak? Ui, dekat, babe. Lama. Kalau rasa macam tak fokus kan, korang boleh adjust dekat atas ni untuk bagi dia lebih fokus lagi. So guys, untuk korang yang suka skodeng burung kan, burung tau, bukan jiran tau. Ini adalah teropong yang korang kena dapatkan. Harga dia boleh check dalam link dekat bawah.